Welcome back to my channel. Bersama saya lagi Nazar guys ya. Hari ni kita akan membahas bahagian tajuk Blader Rebirth guys ya. Okay. Sudah main game ni guys sebelum ni, jadi sambung guys. Okay. Hari ni tujuannya adalah untuk bersia-sia je. Okay, saya akan tunjukkan sekeliling apa ni panggil tempat blader sini ya, para bladers geng. Okay. Saya dah grinding guys sampai level 200. Okay. Saya memang pro, memang handsome dan ganteng ya, tidak pernah menyerah. Handsome dan ganteng. Di sini tempat kau nak beli Beyblade. Okay, kat sini ya. Kat depan tempat pemula ni, kalau kau jalan-jalan pusing sikit, kau nampak kedai ni. Kau masuk, ada jual Beyblade geng. Beyblade untuk level 5, untuk level 40 ke atas, untuk 40 ke atas geng. Okay, untuk memang dah OG sikit lah. Okay, sekali ni saya akan beli skateboard ya. Saya belum beli skateboard geng, bayangkan. Aduh, patutlah sikit kaya ni. Diorang ada skateboard yang rupanya kat sini je. Okay, kita akan beli yang ni ya. Mana badu ni ya. Ni 1 juta lagi, mahal Yahudi betul lah. Okay, beyond natural. Hoverboard can reach beyond natural. This hoverboard can reach beyond apa benda. Clean fast apa benda ni. Boleh jet buat bunyi penjet geng. You don't there no space to inventory. Alamak. Aduh, inventory apa pula dah. Ya bukan ni Beyblade saya, tak review lagi. Okay, ni Beyblade saya geng, kau nak tahu. Okay, memang handsome dan ganteng geng. Okay, terlalu banyak storage, saya terlalu banyak judi ya. Aduh, kita beli space lah. Saya rabut betul lah. Okay, kita beli space sikit geng, jadi kita beli ya. Hoverboard paling mahal di bumi. Okay, let's go. Oh my god. Aduh, gak membazir. Saya pakai saya geng, gak membazir. Saya pakai saya guys. Okay, kita pakai hoverboard kita guys, speed 100 geng. Bayangkan. Okay, mana saya dah ammo quick dah. Mana dia geng? Ni nampak geng. Okay. Wow, laju geng. Kita memang memang cool geng. Bayangkan macam cultivator je macam ni geng. Okay, kita nak tunjuk geng tempat pemula geng. Di sini tempat pemula. Di sini kau memulakan berlatih, membuat latihan. Okay, kau memang kena buat latihan geng. Lepas tu kau lawan, lepas tu kau jumpa kat sini Draco of Zodiac geng. Yang ni tak tahu lah kenapa yang ni saya beli yang ni geng. Sebab apa geng? Tak lah. Sebab saya tak tahu pun ada kedai geng. Okay, kat sini kau pergi ke sini untuk berlatih juga geng. Okay, lepas tu kau boleh pergi ke sini untuk berlatih juga untuk level 1 geng. Okay, tu je saya tunjuk geng. Saya akan berkeliling dulu geng. Laju lah. Biasanya saya guna Beyblade geng untuk bergerak geng. Ada jambatan geng. Okay, saya tak tahu ada jambatan kat sini. Sini dekat pantai geng. Tapi level saya terlalu rendah geng. Okay, tahu kenapa sampai level 1000 2000 geng. Kita kena sampai 1000 2000 untuk punya game. Siapa je nak grinding sampai 1000 2000 geng. Kita ni manusia, bukannya robot. Okay, di sini kau boleh grinding. Kat sini kita bisa jaga taman ni dulu. Ini tempat pemula geng. Saya panggil ini pula pemula lah. Kan tempat secret tapi untuk level 1000 ke atas. Okay, sini tempat pemula geng, tak ada apa-apa yang special. Okay, kau boleh kat sini geng, tak ada apa-apa special. Trainer level 50 dan ada Beyblade. What's this? Bukan Beyblade ni. Steady yang punya. Prank geng. Kena prank. Bayangkan. Okay, mana tempat gym? Saya ada ingat tempat gym. Tak ingat kat mana geng. Di sini tempat All Star geng. Tempat orang-orang pro yang bertanding geng. Sangat keren ya. Kat sini geng. Lagi kena kalau malam geng. Memang lagi keren. Okay, di sini ada 200 trainer level 200 walaupun saya tak boleh menang geng lawan dia orang. Okay, betul lah, saya kena level 50 level ke atas kalau nak lawan orang geng. Dark Cave. Kat sini Dark Cave, kat situ dekat Dark Cave ya. Kat sini ya. Dark Cave ya. You not this area. Okay, kita dah menjelajahi pula ini ya. Tak ada apa-apa lah. Just ada beyond macam tu je. Okay, kita akan menjelajahi pula sebelah tu pula geng. Agak lag lah, nak meletup lah telefon saya ni. Tiba backflip sendiri geng, sorry lah. Tak tahu lah mesti ada hacker ni. Mana ada hacker lagi, saya tak pernah jumpa hacker pun lagi ni. Okay, kita pergi ke sini geng. Tak boleh geng. Dasar game Advance City saya perlu pergi. Good job. Trik nak level adalah menyelesaikan misi tu je lah. Okay, saya suka guna Beyblade ni sebab Beyblade ni boleh meningkatkan HP. Ada regeneration, bayangkan ni. Okay, saya tak tahu nak buat apa sekarang ni. Dah boleh hoverboard dah. Mungkin melakukan sesuatu yang menarik. Tak tahu buat apa geng. Okay, mungkin judi Beyblade. Oh my god. Yes.
Bumblers. Bagus kan ini. Oh, Phoenix Kula Chen. Saya tahu Phoenix ni okey tak? Sebab dalam cerita dia tu OP ni. Tapi dalam ni tak tahu OP ke tak ni. Okay, ni noob. Jangan beli yang ni. Yang ni pun noob yang 80 ni. Berapa harga dia? 7,500. Beli yang mahal lah bosku. Okay, cuba kita beli Oh, skip. Okay, kita cuba auto auto. Sebab saya kaya. Harga apa? 20,000. Tapi kita dapat muka dia. Kita dapat muka dia yang kamu tu. Kita dapat yang muka ni. Kita dah dapat sikit. Okay, sampai miskin. Bruh. Ibu murah betik kan. Patutlah Beyblade saya boleh lemah di bumi. Tapi kenapa orang tak pernah nak saya lawan orang itu? Saya menang je. Mungkin sebab saya terlalu tinggi tu. Sebab Beyblade saya memang OP. Tanpa saya sadar. Saya tak tahu lah. Beyblade saya dah OP dah ni geng. Walaupun ni saya panggil dia Jeronian. Okay? Saya tak tahu lah. Ini, tak pasti. Kita ni keren juga kan. Ini beli yang generation yang next generation punya ni. Okay, kita tukar yang ni. Lagi padu. Lagi padu. Apa ni? Beli. Kerennya. Finish. Kita boleh tambah rasanya. Tambah apa lagi? Tambah slot untuk apa lupa kan. Untuk itu yang terus dia terlipat apa ni? Beyblade terlipat kan cuba saya review sikit. Beyblade tu saya review sikit nampak okey, tak ada apa-apa yang special. Padu secara kontrol dia. Cuba kita lawan benda ni. Adakah kuat kan? Okey, adakah kuat? Okey, jom kita lawan. Ini lagi padu ni. Okey, kita akan beri Beyblade ya. Tong teleportasi. Padu ni. Teleportasi dia kan. Ini saya kurang kan, okey. Padu dia. Ice pillar. Biar aja guys. Tapi teleport ni saya tak suka. Apa benda punya tak guna. Okay, kuasa teleportasi kat guna geng. Bayangkan. Tak tahu lah. Macam mana. Tak pasti lah. Siapa tak tahu geng. Okay, kita tak boleh judi lagi sebab kita dah miskin geng. Kita selesaikan mission dulu Kita cari misi yang mantap dulu. Ya bukan ni. Kita cari misi yang mantap dulu geng. Okay, let's go. Pergi ke tempat misi. Okay. Kita backflip dulu geng. Wow, kerennya. Level 200 trainer. Saya boleh kuat ke lawan benda ni geng. Okay, hey you, let's battle. Alamak. Okay, kita akan cuba lawan menggunakan Beyblade baru kita. Ni Beyblade apa lupa nama dia geng. Saya tak tahu lah. Padu kali ni. Padu. Benda ni ice pillar. Mana ice pillar saya tak keluar ni weh. Dah keluar lah. Mampus. Ice pillar saya dah keluar lah. Bayangkan. Ascending. Saya kurang suka sebab tak boleh healing geng. Tapi dia mesti memang padu. Nampak tak geng. Memang keluar api geng. Bayangkan. Keluar api terus geng. Kuat betul lah keluar api geng. Keluar api. Betul geng. Dia akan menjawab arah macam tu. Okay. Padu you win. Okay. Saya rasa ni agak saya boleh. Sebab apa saya agak cakap agak saya win ni. Sebab saya tahu lah mana pun dia ni. Kita dah bisa lawan dia ni. Agak sini. Aduh. Pretty strong. Of course I can. Jangan ambil yang bawah tu sebab terlalu kuat geng. Okay. Saya dah lawan 200 tadi. Yang benda ni. Kena guna robak ni bayangkan. Show blade. Mau. Pakai pam. Pada pam. Ni Beyblade apa ni? Ni macam Five Nier punya pelik lah. Tak tahu lah Beyblade apa ni. Beyblade kita dah naik sikit. Jadi kita judi lagi. Let's go. Judi lagi. Everbot ni memang korang pemula memang kena beli lah. Sebab
aku akan pergi jalan-jalan sekeliling pulau ni memang. Good job. Saya bersekeliling tapi tidak menggunakan hoverboard, saya gunakan Beyblade untuk berkeliling. Okay. Kat sini kedai sampai geng. Okay, saya akan pergi beli lagi geng, supaya dapat yang rare punya. Yang rare punya, yang rarity punya, yang punya rare. Okay. UV nya apa benda UV nya? Okay, dapat rare punya. Alamak, ini dapat di sini. Okay. Oh my god. Kita akan customize Beyblade kita geng. This is equip. Ni lah. Apa benda boleh Beyblade ni? Beza lah. Apa benda Beyblade ni guys? Hai, kenapa bentuk dia lain geng? Ni dari jamban mana ni? Ni dari jamban mana? Attack dia tak ada, tapi attack ni padu. Lah. Dia dua. Satu memang tipe defense dan tipe ni. Tipe attack. Kita pakai attack lagi di sini. Kita padu lah attack dia geng. Cuma yang di sini dia macam padu dah ni. Teleport tak nak teleport. Pilih ya. Pakai ni. Agak padu juga. Agak padu. Dia tahi dua pula tu. Kan? Tak tahu lagi. Tak tahulah. Siapa pakai kita. Cooldown. Dia ada skill attack ni. Pakaian ni lah bosku. Saya cooldown. Okay, padu lah. Saya tengok ini. Okay, ni padu juga kan. Tapi ni biru tak suka lah. Warna lain tak ada. Ni. Alamak, macam dia lain je ni. Tak cantik lah. Tahi dua. Kita pakai benda tahi dua. Okay. Walaupun biru pun tak apa lah. Macam mana geng. Ni pun okey juga geng. Okay, let's go geng. Beyblade api. Saya panggil Beyblade ni Beyblade api. Kita fokus attack geng. Sebab kita ini skor pemula geng. Kau kena seimbang ke semua awal game. Awal lagi kau kena seimbang ke semua. Dia tahan sampai Beyblade Islam geng. Kita cuba lawan ni. Okay, mana sakit misi. Mana pokok sana. Bawahnya. Okay, pokok sana geng. Kita lawan biji-biji tu. Ini dia. Okay. Itu baik. Kita akan lawan training ni. Let's battle, let's go. Saya akan mendapatkan kekuatan baru. Ini skill-skill dia sangat mantap geng. Okay. Kau mula-mula tu memang tengok cara saya main. Kau pergi ke depan macam ni je. Lepas tu kau spam skill. Spam skill auto menang geng. Cepat geng. Saya tertipu. Spam skill. Okay, like that. Okay. Kau spam skill je. Kau akan menang geng. Nampak tak terbang dia sampai ke alam bakar. Tapi itulah geng. Tengok geng. SP saya pun nak macam meletup lah. Okay, sebab saya tak suka mainnya Beyblade ni. Beyblade yang caronian guys. Sebab dia healing je. Bayangkan Beyblade boleh healing je. Bayangkan baca Fifth ni punya yang zaman macam pahit dulu ni. Kalau korang tahu Fifth ni, dia boleh sedut punya energi orang lain. Kau buat serangan orang lain boleh jadi stamina dia. Dia pada Beyblade 3, 2, 1, go, shoot. Wish. Pada yang okay. Memang kita akan flame claw untuk menambah damage besar dia. Okay, lepas tu kita akan spam kedua tersebut ini. Okay, sampai ke langit ke-7 ni. dia ni serangan saya sampai dia membuatkan dia kuatnya. Apa dia tu kau? Padu betul lah Beyblade dia ni. Kita olak dulu lah. Kita lari-lari dulu. Tak boleh lari tu. Ni saya tak suka ni. Nama dia terlepas. Sana. Tiba-tiba boleh lose, tiba-tiba boleh menang. Pelik juga lah. Di atas Beyblade orang atas ni. Kalau Beyblade ini kuat sikit. Kalau Beyblade dia tu lemah. Okay, dah boleh lawan lagi. Let's battle. Okay, tak boleh geng. Dah meletup geng. Okay. Itulah guys. Okay guys. Saya dah bersia-sia dah tunjuk beberapa skill saya. Saya dah menjadi builders yang agak kuat geng. Walaupun belum sampai ke tahap maksimum iaitu 800 geng. Untuk meluk cave. Tapi macam mana geng. Agak gila lah. Friendly ni. Saja video ini. Kalau kau suka jangan lupa like, comment dan subscribe guys. See you next time. Bye bye.